Pelakon dan penyanyi terkenal Naim Daniel mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Putrajaya pada Selasa atas pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan pada 19 Mei lalu. Naim atau nama sebenarnya Muhammad Naim Daniel Baharin, 28 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Datin M. Kunasundari. Pengikut pertuduhan, selebriti terbabit didakwa melakukan amal seksual fizikal bagi tujuan seksual terhadap mangsa berusia 17 tahun di sebuah hotel di Petaling Jaya, Selangor pada jam 8.56 malam 19 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan yang dicadangkan pihak pendakwaan. Kes akan disebut semula pada 18 Ogos ini. Sebelum ini, media melaporkan selebriti terkenal yang ditahan berhubung kes amang seksual terhadap remaja perempuan baru-baru ini didakwa baru kali pertama membawa mangsa ke hotel. Maklumat terbabit diperoleh selepas polis menjalankan soal siasat ke atas selebriti berkenaan. Suspek dan mangsa yang juga pelajar dikatakan berkenalan kira-kira 2 bulan lalu. Selebriti itu ditahan pada 3 Jun lalu selepas disyaki melakukan amal seksual terhadap seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun di sebuah hotel di Selangor. Bagaimanapun, suspek dibebaskan dengan jaminan polis selepas diambil keterangan.